Okay guys, lepas ni kalau nak isi minyak RON95, MyCard akan main peranan penting. Bukan untuk isi minyak je, tapi untuk tentukan juga berapa harga yang you kena bayar. So, baru ni, our Menteri Kewangan, Datuk Seri Anwar Ibrahim, which is also our PMX, dia umum yang subsidi RON95 akan guna sistem MyCard. Sebab apa? Sebab masa bagi bantuan SARA hari tu, penggunaan IC ni berjalan dengan lancar. So, jadinya, diorang nak gunakan konsep yang sama untuk subsidi petrol pula. Imagine you pergi stesen minyak. Nak isi RON95, kena scan IC dulu. Kalau layak, dapat harga subsidi. Kalau tak layak, harga dia mahal sikit lah. Dikatakanlah, the threshold untuk kelayakan akan dinaikkan. Maksudnya, lebih ramai lagi yang akan dapat akses kepada subsidi-subsidi ini. Tapi golongan T5 ya, bukan T20 lagi. Mereka lah yang akan dikecualikan daripada penerimaan subsidi ini. So, kiranya kita akan ada sistem dua harga lah ni. So, buat masa ni, kerajaan memang tengah set up the system. Dijangka akan start implement suku ketiga tahun ini. Sebab sekarang ni pun dah bulan Mei. Lepas tu kau tengoklah. Semua ni dia kata masih lagi under perbincangan di kabinet lagi. So, korang just stand by ya. Sebab nanti bila keluarnya info rasmi, kita tengok betul-betul macam mana sistem ni akan dijalankan. Tapi kan, ada beberapa soalan besar yang kita kena fikir. Bila kita kena pakai MyCard lah untuk isi minyak, bukankah the probability untuk hilang MyCard tu bertambah sikit? So, bila yang MyCard tu hilang, kita nak tukar MyCard tu bukan mudah lah. Ambil masa juga nak pergi ke GPN. So, sementara kita tak ada MyCard dekat tangan kita ni, adakah kita kena bayar harga yang mahal? Atau ada tak cara lain untuk verify dia kelayakan? And what if kalau staff-staff syarikat besar dibagi IC dia ataupun dipaksalah untuk bagi IC dia kepada bos dia untuk isi minyak. So inilah yang kita risau jugalah sebab sistem ni memang boleh kena game. Kalau bos T5 minta IC daripada staff B40 untuk kegunaan sendiri, macam mana pula kita nak elakkan penyalahgunaan? And then the next soalan yang kita ada adalah, adakah kita kena scan IC ni dekat pump ataupun kita kena pergi ke kaunter? So kalau kita kena pergi ke kaunter semata-mata nak verify kita IC, ia akan melambatkan proses isi minyak. So, jam lah. Atau adakah stesen minyak kena pasang hardware baru dekat setiap pump? Kos tu siapa yang tanggung? So, benda semua ni lah yang kita kena fikir sebelum semua sistem ni dijalankan sepenuhnya. Jadinya sekarang, korang cuba komen kat bawah. Kalau sistem subsidi RON95 ni dijalankan guna IC, korang okey tak? Dan apakah benda yang pertama yang buatkan korang risau?